Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kebangsaan dan rasmi di seluruh Indonesia. Ia merupakan bahasa komunikasi rasmi yang diajar di sekolah-sekolah dan digunakan untuk siaran dalam media elektronik dan digital. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling berbilang bahasa, terutamanya 3 bahasa, di dunia. Majoriti rakyat Indonesia juga bertutur dalam bahasa daerah atau etnik mereka sendiri. Bahasa Jawa dan Sunda yang paling banyak dituturkan. Kedua-dua bahasa daerah ini telah memberi pengaruh yang ketara terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia mempunyai ramai penutur di seluruh negara. Ditambah pula dengan diaspora yang tinggal di luar negara. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling banyak dituturkan di seluruh dunia. Selain kepentingan nasionalnya, bahasa Indonesia juga diiktiraf sebagai bahasa rasmi di negara lain, seperti Timor Leste. Bahasa Indonesia juga diajarkan dan digunakan secara rasmi di sekolah, universiti, dan institusi di seluruh dunia, terutamanya di Australia, Belanda, Jepun, Korea Selatan, Timor Leste, Vietnam, Taiwan, Amerika Syarikat, United Kingdom, dan lain-lain. Dasar bahasa Indonesia. Indonesia mempunyai sejarah hubungan yang panjang dengan negara-negara Eropah, terutamanya sejak zaman penjajahan. Beberapa kosakata bahasa Indonesia telah diserap ke dalam beberapa bahasa Eropah, terutamanya bahasa Belanda dan bahasa Inggeris. Bahasa Indonesia sendiri mengandungi banyak kata pinjaman yang berasal dari bahasa-bahasa Eropah, terutamanya bahasa Belanda, Portugis, Sepanyol, dan bahasa Inggeris. Bahasa Indonesia juga mengandungi kata pinjaman yang berasal daripada bahasa Sanskrit, Cina, dan Arab. Kata pinjaman ini telah menjadi sebahagian daripada bahasa Indonesia, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perdagangan dan aktiviti keagamaan. Pengaruh ini telah berterusan sejak zaman dahulu di Kepulauan Indonesia. Asas bahasa Indonesia baku ialah bahasa Melayu Riau. Seiring berjalannya waktu, bahasa ini telah mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dalam pentadbiran penjajah dan pelbagai proses penyeragaman sejak awal abad ke-20. Penamaan Bahasa Indonesia bermula dengan pengisytiharan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ini adalah untuk mengelakkan kesan imperialisme bahasa jika nama Melayu terus digunakan. Bahasa Indonesia hari ini daripada varian bahasa Melayu yang dituturkan di Riau dan Semenanjung, Tanah Melayu. Sehingga hari ini, bahasa Indonesia kekal sebagai bahasa yang hidup, terus menghasilkan perkataan baharu, baik melalui penciptaan maupun penyerapan bahasa serantau dan asing. Walau bagaimanapun, walaupun difahami dan dituturkan oleh lebih 90% rakyat Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibunda bagi kebanyakan penuturnya. Sebahagian besar rakyat Indonesia bertutur dalam salah satu daripada 748 bahasa di Indonesia sebagai bahasa ibunda mereka.
Istilah bahasa Indonesia paling kerap dikaitkan dengan bentuk baku yang digunakan dalam situasi formal. Ragam bahasa baku ini secara diglosianya berkait rapat dengan bentuk-bentuk vernakular bahasa Melayu yang digunakan untuk komunikasi seharian. Ini bermakna penutur bahasa Indonesia sering menggunakan ragam kolokial atau mencampurkannya dengan dialek Melayu lain atau bahasa ibunda mereka. Pada masa ini, bahasa Indonesia digunakan secara meluas di universiti, media massa, kesusasteraan, perisian, surat menyurat rasmi, dan pelbagai forum awam yang lain, sehingga dapat dikatakan bahawa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap agak mudah. Menurut sesetengah penyelidik, asas-asas penting untuk komunikasi asas boleh dipelajari hanya dalam beberapa minggu. Saya ingatkan anda semua untuk menyokong channel ini dengan klik like, share, komen, subscribe dan klik ikon notifikasi supaya anda dapat maklumat terkini daripada channel ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi di video seterusnya.